Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak. Saya Cikgu Yakzan, pengasas Udemy Education dan juga merupakan pembangun modul Timeline Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya merupakan guru pengembara ke-50 negara untuk menjalankan dokumentasi modul-modul Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah ketamadunan Islam dari lokasi sirah dan sejarah itu sendiri. Dan kami kumpulkan video-video, bahan-bahan, gambar-gambar dari sana untuk menjadi bahan pembelajaran anak-anak di Udemy Education dan juga di sekolah pengembara sirah kami iaitu The Nomad Schooling Udemy. Tahniah dan terima kasih tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak kerana telah mendapatkan video storytelling sirah daripada kisah-kisah yang terdapat di dalam modul Timeline Sirah ini. Peristiwa menjadi Nabi dan Rasul berlaku di fasa pertama ketika umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun selepas kelahiran. Ketika bulan Ramadan, tahun yang ketiga ketika mana Nabi Muhammad SAW sedang beruzlah di Gua Hira di atas Jabal Nur, tiba-tiba telah datang satu orang. Orang ini sebenarnya adalah Malaikat Jibril yang telah menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan dia mengatakan kepada Nabi, bacalah, Iqra. Namun, Nabi Muhammad tidak dapat membaca. Nabi Muhammad seorang yang ummi ataupun buta huruf. Tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Maka, Nabi pun berkata, Ma ana biqari. Aku tidak tahu membaca. Kanak-kanak yang nampak peristiwa ini semua berlari menuju ke ibu Nabi ataupun ibu susuan Nabi. Kemudian mereka mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Lalu orang ramai pun datang mendapati Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan pucat. Lalu mereka pun mengambil Nabi Muhammad SAW dan seorang sahabat bernama Anas pernah menceritakan bahawa aku pernah nampak dada Nabi ini kesan jahitan di dada Nabi. Nabi Muhammad telah mengembala kambing antaranya di sebuah lokasi yang bernama Ajiyad. Pada hari ini adalah Kaabah. Ajiyad ini berada ke arah selatan di sebelah kanan sini lebih kurang. Ini adalah kawasan Ajiyad. Dan bayangkan rumah Nabi bersama Abu Talib di atas sana. Jadi mengembala kambing orang-orang Mekah dengan mengambil upah iaitu bekerja di area kawasan sini. Penghijrahan ini juga telah berlaku senyap-senyap. Pada waktu malam, mereka keluar sedikit demi sedikit. Bukan semua sekaligus. Sedikit demi sedikit pergi ke pelabuhan Syuaibah, menaiki kapal, pergi ke Habsyah. Dikatakan nama pelabuhan itu adalah Zola. Kemudian berjalan menuju ke kota Habsyah, di mana di kota Habsyah ini terdapat raja yang baik iaitu Raja Najasyi. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu Abu Talib bahawa boikot ini akan musnah, akan tamat dan nanti ia akan dimakan oleh anai-anai dan nanti yang tinggal hanyalah nama Allah Bismikallahumma. Abu Talib berkata, aku melihat perbuatanmu itu tidak menzalimi mereka pun. Ini telah memberikan harapan kepada Nabi. Abu Talib ni nak masuk Islam ke apabila berkata macam ni? Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berharap dan bercakap kepada Abu Talib, wahai ayah saudaraku, cakaplah perkataan itu. Cakaplah perkataan itu. Perkataan itu adalah La ilaha illallah. Tetapi akhirnya Abu Talib tidak mahu bercakap
tentang perkataan itu, la ilaha illallah, Abu Talib berkata, aku tidak mahu tinggalkan agama-agama yang menyembah berhala. Dan Abu Talib berkata, kalaulah aku masuk ke dalam agama Islam ini, maka sebenarnya aku tak ikhlas pun. Aku tak nak pun. Aku hanya kalau masuk, aku semata-mata nak pastikan keluarga kamu ini tidak akan diaibkan, tidak akan dimalukan. Jadi, Abu Talib pun sebenarnya tidak masuk Islam dan kemudian Abu Talib pun meninggal dunia.